Rangka hujahan di Mahkamah Rayuan. 1. Pendahuluan. Ancaman jenayah Redefining Humanity terhadap manusia semula jadi. Bahagian ini menerangkan ancaman global untuk redefining what it means to be human melalui Great Reset dan 4IR, serta bagaimana agenda tersebut menimbulkan sebab munasabah mempercayai kewujudan jenayah di bawah Seksyen 130K Kanun Keseksaan. 2. Pihak. Manusia semula jadi Homo sapiens versus sistem transhuman Homo Deus. Bahagian ini menjelaskan konflik utama antara manusia semula jadi sebagai subjek perlembagaan dengan gerakan transhumanisme yang mahu mengubah manusia kepada Homo Deus melalui Engineered Evolution, AI, Biometrik dan Internet of Bodies, IOB. 3. Objektif. Hak rakyat untuk mendapatkan siasatan jenayah Seksyen 130K. Bahagian ini menjelaskan bahawa permohonan hanya bertujuan mendapatkan mandamus dan peristiharan bagi memaksa pihak berkuasa membuka siasatan jenayah, bukan mencabar dasar kerajaan atau menentukan kesalahan secara muktamad. 4. Alasan. Parallel Government. WEF dan paksaan transhumanisme melalui dasar negara. Bahagian ini menghuraikan bagaimana WEF, UN dan WHO dihujahkan mempengaruhi kerajaan melalui dasar, pandemik, teknologi dan undang-undang untuk melaksanakan agenda transhumanisme secara sistematik. 5. Latar belakang. Pengakuan terbuka WEF mengenai Great Reset, 4IR dan pengubahan manusia. Bahagian ini membentangkan pengakuan terbuka Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, dasar Great Reset dan 4IR yang menunjukkan visi redefining what it means to be human sedang diterjemahkan ke dalam struktur global dan nasional. 6. Fakta utama. Illegal omission, khianat sumpah jawatan dan kegagalan negara bertindak. Bahagian ini mengemukakan fakta, dokumen, dasar negara dan tindakan pihak berkuasa yang dihujahkan menunjukkan kegagalan membuka siasatan walaupun wujud threshold prima facie dan sebab munasabah mempercayai. 7. Isu utama. Adakah negara sedang melindungi jenayah Seksyen 130K dan gerakan transhumanisme? Bahagian ini membangkitkan persoalan sama ada kegagalan kerajaan dan mahkamah membuka siasatan telah menyebabkan perlindungan diberikan kepada kemungkinan jenayah transhumanisme dan pembiaran parallel government. 8. Perundangan, sebab munasabah mempercayai dan hak membela manusia semula jadi. Bahagian ini menghuraikan prinsip undang-undang berkaitan threshold rendah mandamus, prima facie evidence, discoverability doctrine, Seksyen 130K dan doktrin kerangka asas perlembagaan sebagai asas pembelaan rakyat. 9. Hujahan, keruntuhan legitimasi negara akibat pembiaran parallel government transhumanisme. Bahagian ini menghujahkan bahawa kegagalan eksekutif, legislatif, kehakiman dan institusi penguatkuasaan bertindak terhadap ancaman transhumanisme telah mencetuskan krisis legitimasi negara dan pengkhianatan sumpah jawatan. 10. Permohonan. Perlindungan hak manusia semula jadi daripada diskriminasi dan paksaan transhumanisme. Bahagian ini memohon Mahkamah Rayuan memberikan mandamus, peristiharan dan perlindungan undang-undang terhadap manusia semula jadi daripada diskriminasi, paksaan transhumanisme dan penghapusan hak asasi kemanusiaan. Pembelaan. Plaintiff class action. 1. Fungsi kertas kausa sebagai rekod amaran awal undang-undang. Kertas kausa ini dihujahkan bukan sekadar rayuan individu, tetapi rekod amaran awal undang-undang mengenai ancaman redefining what it means to be human terhadap manusia semula jadi, perlembagaan dan hak asasi kemanusiaan. Apabila fakta,
pengakuan terbuka, dasar negara dan dokumen antarabangsa telah difailkan secara rasmi di mahkamah, maka ia mewujudkan rekod bahawa amaran dan permohonan siasatan telah dibuat lebih awal. Oleh itu, plaintiff class action pada masa hadapan boleh menunjukkan bahawa ancaman tersebut bukan dakwaan baru yang direka kemudian, tetapi isu yang telah dibangkitkan secara konsisten melalui proses kehakiman. Asas pembelaan terhadap undang-undang transhumanisme. Kertas kausa ini dibina atas premis bahawa manusia semula jadi ialah subjek kepada keseluruhan kontrak sosial perlembagaan dan sistem perundangan negara. Oleh itu, sekiranya pada masa hadapan, wujud undang-undang yang mendiskriminasi atau memaksa penerimaan identiti digital, biometrik, Internet of Bodies, IOB, terapi genetik atau elemen transhumanisme lain, plaintiff boleh berhujah bahawa undang-undang tersebut bercanggah dengan doktrin kerangka asas perlembagaan kerana ia mengubah definisi manusia yang menjadi asas kepada seluruh sistem undang-undang. Seksyen 130K sebagai pembelaan prima facie. Kertas kausa ini memberi penekanan bahawa threshold Seksyen 130K Kanun Keseksaan hanyalah sebab munasabah mempercayai dan bukan pembuktian jenayah muktamad. Oleh itu, plaintiff pada masa hadapan boleh menggunakan hujahan bahawa kewujudan pengakuan terbuka WEF mengenai redefining what it means to be human, pelaksanaan dasar 4IR, Great Reset, identiti digital dan IOB sudah mencukupi untuk mencetuskan kewajipan siasatan. Jika negara gagal menyiasat tetapi terus menguatkuasakan dasar diskriminasi transhumanisme, maka kegagalan tersebut boleh dihujahkan sebagai illegal omission dan pembiaran jenayah di bawah Seksyen 130K, 130T dan 221 Kanun Keseksaan. Perlindungan terhadap dakwaan ketidakpatuhan undang-undang. Sekiranya rakyat pada masa hadapan didakwa kerana enggan mematuhi undang-undang atau dasar transhumanisme, kertas kausa ini boleh digunakan untuk menunjukkan bahawa penolakan tersebut dibuat atas asas bona fide constitutional defense dan perlindungan hak manusia semula jadi. Plaintiff boleh berhujah bahawa mereka bukan menolak kerajaan secara sewenang-wenangnya, tetapi mempertahankan hak tubuh, identiti manusia dan kontrak sosial perlembagaan daripada campur tangan yang belum pernah dipersetujui melalui informed consent rakyat. Rekod pengkhianatan sumpah jawatan dan keruntuhan legitimasi. Kertas kausa ini juga mewujudkan rekod bahawa isu pengkhianatan sumpah jawatan, illegal omission dan pembiaran parallel government telah dibangkitkan secara rasmi di mahkamah. Oleh itu, jika pada masa hadapan berlaku tindakan penguatkuasaan terhadap rakyat di bawah undang-undang transhumanisme, plaintiff boleh berhujah bahawa legitimasi moral dan perundangan tindakan tersebut telah tercemar kerana negara gagal terlebih dahulu menyiasat ancaman terhadap manusia semula jadi, walaupun telah menerima notis, laporan dan dokumen rasmi berkaitan isu tersebut. Asas kepada class action dan kepentingan awam. Kertas kausa ini disusun sebagai kerangka class action kerana isu yang dibangkitkan tidak terhad kepada seorang individu, tetapi menyentuh seluruh rakyat sebagai manusia semula jadi. Oleh itu, ia boleh menjadi asas rujukan bersama kepada plaintiff-plaintiff lain yang menghadapi diskriminasi, kehilangan hak, sekatan sosial atau paksaan teknologi berkaitan transhumanisme. Struktur hujahan ini membolehkan rakyat biasa memahami bahawa isu utama bukan sekadar teknologi, tetapi hak untuk kekal sebagai manusia semula jadi di bawah perlembagaan dan undang-undang negara. Nilai strategik kepada litigasi masa hadapan. Nilai utama kertas kausa ini ialah ia telah menghubungkan secara sistematik antara Great Reset, 4IR, WEF, transhumanisme, engineered evolution, doktrin kerangka asas perlembagaan dan Seksyen 130K Kanun Keseksaan dalam satu koheren litigation theory. Oleh itu,
Plaintiff masa hadapan tidak perlu membina keseluruhan teori dari awal kerana flow hujahan, struktur undang-undang, isu perlembagaan dan causal chain telah pun direkodkan secara teratur dalam prosiding mahkamah. Ini menjadikan kertas kausa tersebut sebagai asas pembelaan strategik terhadap sebarang bentuk diskriminasi dan paksaan transhumanisme pada masa hadapan. Had penggunaan kertas kausa dan prinsip opt-out individu. Kami menegaskan bahawa kertas kausa ini, termasuk keseluruhan struktur hujahan SN 2.0, hanya boleh digunakan oleh plaintiff class action yang berdaftar dengan kami secara jelas, spesifik dan bona fide menolak penglibatan dalam agenda redefining what it means to be human di mahkamah. Ini kerana kausa di bawah Seksyen 193, Seksyen 130T dan Seksyen 130B2CI Kanun Keseksaan berkait secara langsung dengan pengetahuan, persetujuan, omission dan penyertaan secara individu terhadap struktur yang dihujahkan sebagai gerakan transhumanisme dan parallel government. Oleh itu, perlindungan dan pembelaan yang dihujahkan dalam kertas kausa ini tidak bersifat otomatik atau kolektif kepada seluruh masyarakat, tetapi tertakluk kepada tindakan opt-out individu secara nyata melalui proses kehakiman sebagai bukti bahawa plaintiff tidak pernah memberikan informed consent terhadap transhumanisme, engineered evolution dan pengubahan manusia semula jadi.